saya juga lihat dalam konteks negara kita, negara yang kecil, lebih kurang 34 juta rakyat. Kita ada berapa menteri? Kita ada lebih kurang 30 menteri. Ya. Lebih kurang, plus minus. 30 32 menteri. Amerika ada 15 saja secretary dia. Kalau lebih kurang menteri lah. Ya. Ada 15. Negara dia 340 juta rakyat. Dia ada seorang vice president. Kita ada 2 timbalan Perdana Menteri. Kan? Kita ada deputy minister lagi. Kan? Berapa banyak sebenarnya dalam konteks ini. Sampai hari ni saya minta maaf cakap lah, kalau kita tanya randomly, tanya rakyat, bagikan senarai nama menteri-menteri ni, I believe rakyat tak boleh jawab. Rakyat tak boleh, apatah lagi deputy minister. You know? Jadi apa maksudnya? Maksudnya mudah kata, they are irrelevant to the people because people don't look up to you. Kita kena mula bina generasi kita yang sayang negara ini. Bila dia ada rasa sayang pada negara ni, dia akan step up. Dia akan datang dan dia akan offer diri dia. I am ready to serve this country. You know, yang ini yang cabaran kita Datuk Seri, sebab sepanjang karier dia hanya diberitahu untuk belajar rajin-rajin and then later you get a good job and you have a good life. Kan? But where next? Dia tak ditunjukkan jalan. Jadi tapi kita tak kata dalam sistem pendidikan kita, you must always ready and prepare to serve your country at all levels. Katalah you menjadi seorang guru, bagaimana you akan jadi guru yang betul-betul bina anak murid you menjadi seorang yang sayang negara dia. Sayang semua bangsa dalam negara ini. Kamu jangan lihat orang Cina sebagai musuh, jangan lihat orang India sebagai musuh. Jangan curiga pada mereka. How to build this country. Yang ni tak ada diajar dalam Dewan Kuliah ada kita. Kan? Jadi kita lihat dekat situ. Jadi dalam kes ni kita kena ada dalam tu. Kalau katalah dia menjadi seorang pegawai takbir, kan, dia sebagai pegawai daerah contoh dia, ataupun dia PTD, bagaimana dia kata I'm representing, I'm serving my country, dia tidak akan ada rasa dia nak ambil kesempatan sebab dia are serving his people, he's serving his country. Jadi benda ni kena tanam dalam diri dia. Tetapi hari ni benda ni tak ada, missing. That is the missing link dalam sistem pendidikan kita. Dan kita macam contoh, bila kita tengok ada corruption apa semua, universiti tiba-tiba create satu subjek baru, integrity, contoh dia. So, you cannot learn integrity by one subject. Yeah. You must embed everything dalam setiap way, dalam kehidupan kita tu, dalam setiap subjek tu ada integrity. Contohlah Datuk Seri, kalau you belajar finance, ada elemen integrity. You mungkin jadi bankers, kan? You mungkin jadi someone, jadi accountant. So, you dah belajar integrity dalam bidang. Kalau you engineer, you ada komponen integrity. You as engineer, you cannot short change the building material. Contoh dia akan perubatan. Kan? Sepatutnya you order macam ni, ubat macam ni sampai ubat yang lain. Tapi so these are the things. So integrity cannot be taught by one subject. It's supposed to be dalam semua mass spectrum. Mass spectrum. Dan baru kalau itu ni, baru kita akan dapat lihat generasi yang baru. Dan juga sebenarnya kita lama dipimpin oleh Kerajaan Barisan Nasional. Of course, Kerajaan Barisan Nasional has done their part. Dan negara ini pun telah berada di tahap ini, sumbangan besar dari Kerajaan Barisan Nasional Datuk Seri, kan. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kalau kita tengok balik belakang, kita akan terus mempersalahkan, which is not fair. Our leaders has done their level best, mengikut apa kemampuan mereka dahulu. Now, hari ini kita nak bergerak ke depan. Okay, kita lihat UMNO pun dah jatuh dan seumpamanya. Jadi apa yang kita boleh belajar ialah bila UMNO terlalu lama, dia maksudnya di bawah ni generasi muda dia lambat untuk muncul sebagai pemimpin pelapis. Sampai hari ni Datuk Seri, kalau di Kedah bukanlah saya nak kata apa kan, pengurusi UMNO Kedah masih lagi orang lama, orang yang sama, kan. Maksud saya nothing wrong, I don't want to interfere to their parties, kan. Tapi pada saya, sepatutnya kita kena mula mengetengahkan line-up generasi-generasi pelapis. Jadi kita ada pool of talent. Dan talent ini tidak hanya dia menang melalui perception. Ini tak boleh. Sebab contohnya, hari ini kita tengok the way politics being developed, dia apa optik dia, apa naratif dia, apa persepsi dia. So kita nak optikkan dia macam mana? Oh, dia ni seorang yang karismatik, ya, nampak karismatik. Lepas tu kita bina naratif dia ni seorang yang karismatik dan kita create the perception. Tetapi betulkah dia seorang yang karismatik? So kita kena genuine lah dalam projecting tu. Jadi kalau semua ahli politik ni dia contohnya lah, minta maaf kan, saya kata contoh,
dia bukan orang yang sanggup turun ke bawah contohnya, tetapi di projek dia seperti orang yang sangat mudah dengan orang bawah. Tapi dan rakyat tengok dia dan rakyat rasa wow, dia ni orang yang boleh turun ke bawah kan, contoh dia bersama rakyat ni. Jadi orang mungkin terima the perception being developed tu dia ni seorang yang mesra rakyat. Tapi realitinya dia bukan macam tu. So akhirnya apabila dia diberi kedudukan untuk mentadbir, dia tak boleh nak bawa diri dia begitu sebab dia he's not him. Jadi apa yang kita kena buat sebagai parti politik, we need to groom these leaders ni sebab dia okay, academically excellence, ya, PR perfect contoh dia kan. Integrity is there but lacking in terms of engagement with the ordinary people. Macam mana dia nak bawa diri dalam masyarakat India contoh dia, Tok Sri. Macam mana dia nak engage dengan masyarakat Cina contoh dia. Dia very comfortable dengan masyarakat Melayu saja. Macam mana dia nak bawa diri dia dengan orang Sabah dan Sarawak. So we need in the context of today's politics, kita punya parti-parti politik ni mesti ada mekanisme untuk train them. Kita study, dia mesti ada matrix ya. Okay, you are good in this, you are good in this, but you are lacking in this. In terms of your engagement, you feel looks very uncomfortable with the Indian community contohnya. Jadi macam mana kita nak groom dia? Jadi akhirnya dia boleh menjiwai dan memahami masalah masyarakat tu dan dia boleh represent them. Yang ni yang kita nak, the true representative kan, untuk represent masyarakat ini. Sebab at the end of the day, we are masyarakat majmuk. We cannot look into the race ni in silo. Tak boleh macam kata saya hanya fikir tentang orang Melayu saja. Cannot, sebab kalau saya buat macam tu, saya sebenarnya memburukkan imej Melayu dan memburuk imej Islam. Sebab apa? Dan mengkhianati perlembagaan kita. Mengkhianati perlembagaan. Sebab apa? Rakyat bukan Melayu, dia akan tengok, okay, we appointed, whether yang katalah masyarakat Cina atau India tak sokong kita pun lah contoh dia. Tetapi once you elected, you are representing all. Setuju. So dia akan tengok, masa tu actually is the best time to show them whether you sokong saya tak sokong saya masa election, I'm here to serve you. Jadi Datuk Seri di Jitra tu saya buat macam tu. Ada baru ni saya pergi ziarah satu rumah. Datuk Seri ni bukan apalah, ada dalam TikTok kan. Saya pun tak tahu rumah tu apa ni, siapa pun. Saya tak tanya pun. Bila nak pergi ziarah tak tanya ni orang mana kan. I just pergi ketua kampung buat. Rumah dia penuh bendera UMNO. Tapi dia sakit apa, saya bantu. Jadi saya tak komen pun bab bendera tu. Dan masyarakat yang kata good sebab you never touch on politics when you serve people. I'm not saying praising myself, tapi apa yang saya nak cuba katakan, kalau kita can go to this kind of things, Datuk Seri, kita akan menyatukan rakyat. Sebab at the end of the day, rakyat masa dia di ballot, dia pilih tu, dia rasa parti inilah yang akan memperjuangkan nasib dia. Let's say lah parti dia kalah, kan? Okay, dia of course lah, nothing much he can do. Tapi masa tu kita yang menang ni, contohnya PN menang, kita serve dia. Dia mungkin akan berubah persepsi dia. Even though he knows that I'm not with them, with us kan. Tapi dia kata pemimpin dia tetap datang bantu. Sama juga kalau katalah parti dia menang, contoh dia. Saya ada masyarakat India di tempat saya kan. Ya, ini saya just nak share. Dia orang sangat kecewa dengan kerajaan Madani hari ini. Dia kata ni kepimpinan PKR sendiri mai jumpa saya, minta bantuan apa semua. Saya bukan nak belittle anybody, tapi I just You're just telling the facts. Yes, telling the facts. Which is dia datang jumpa dan dia minta bantuan apa semua, kita bantu. Sebab pada saya, dia kata, YB, saya memang penyokong PKR, tapi saya sangat kecewa. There is nothing for us. Kan? Jadi saya bayangkan, ini pun kalau podcast ni didengar oleh kawan-kawan PKR kita kan. So do something for your voters, for your people. Kan? Sebagai saya, sebagai kepimpinan, saya akan buat untuk semua. Tapi dalam konteks politik matang, kita PN tidak memilih. Kita tak tanya dia parti mana baru kita bagi bantuan. Sebab apa, Dr. Sri, kita PAS ni, kita belajarlah, lesson learn lah. Sebab dulu masa kita pembangkang, susah kita. Kita biasa jadi cerita lah kalau minita dalam kampung tu sampai depan rumah-rumah lepas dia berhenti sekarang Dr. Sri, lepas tu sambung balik. Atau anak-anak pun nak minta cop kan, nak masuk universiti cop ketua kampung Dr. Sri, dia tak nak cop. Jadi kita jangan ulang lah. Kita jangan ulang ni. Maksudnya kita whatever past is past. Future, now and future for Malaysia politics adalah inclusiveness. Inclusivity itu sangat penting.
lepas kita menang, serve rakyat. Jangan tanya lagi. So 5 tahun lepas tu, rakyat akan decide pula. Saya setuju. Saya rasa satu perkara yang sebenarnya parti politik semua kena buat satu ketetapan. Ya. Ketetapannya adalah kalau menang di mana-mana kerusi, DUN ataupun parlimen, you must serve yang menang dan yang kalah juga. Betul. Oh, saya tak nak tolong you sebab you tak undi saya. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Because especially if you are in parliament, kita ni bina dasar negara. Ya. So dasar negara ni adalah kepada semua. Walaupun dia tak undi you, tapi dia still rakyat Malaysia, dia berhak Betul, dari dia segi undang-undang untuk Dia dijaga, bayar dia cukai. bela, dia bayar cukai, taxpayer. Betul, setuju. In response to apa yang YB Prof Haim bercakap ni, Datuk Seri, boleh terangkan tak dari segi sebenarnya, adakah kita sekarang tinggal dalam satu bubble yang dikenali sebagai populist politik? Kita nak dengar saja apa yang pemimpin dengar, oh janji, kita follow, kita bagi undi. Ya, mungkin apa ni, bila kita biasanya tak adalah nak janji bulan dan bintang kan. Lebih-lebih lagi di musim pelang raya, kempen pelang raya kan. PRN dekat dah ni. Lepas tu datang pula seorang apa ni pemimpin yang tak ada langsung rasa kekok ya, untuk janji macam-macam. Dan dia meletakkan diri dia tu sebagai seorang pemimpin populis, dan ini sebenarnya bahaya. Sebab apa, dia menang dengan cara yang tak jujur. Dia tidak bersifat jujur dalam kempen dia. Janji-janji yang dilontar, dia tahu, dia sendiri tahu dia sebenarnya tak boleh nak kotakan, tapi semata-mata kerana nak menang dan kemudian nak menangkan parti dia untuk tubuh kerajaan dan mungkin nak jadi Perdana Menteri. Tapi benda tu macam Prof katalah, mungkin dari dalam tempoh yang short term tu bolehlah pakai kan. Tapi long term pun tak berapa lama sangat, mid term pun, dalam penggal yang sama rakyat akan memerhati dan dia akan perasan yang banyak dah janji tak kota ni. Kan, bukan setakat tak kota, mungkir lagi pun ada. Ya. Dia janji nak buat sesuatu, tapi yang dia buat tu yang sebaliknya. Apa yang lawan dia dulu pernah buat, yang dia pernah kritik dulu, dia kata bodoh lah, tak pandai lah, apa ni, tak reti nak mengurus ekonomi, contoh lah kan. Contohnya berkenaan dengan harga minyak. Harga minyak. Harga minyak, bila orang kata negara jiran semua pun naik harga minyak, jadi itulah sebabnya agaknya Malaysia pun minyak dia harga naik. Lepas tu dia pula boleh kata pula, kita ni tak sama sebab kita ni pengeluar minyak. Jadi kita ni tak sama dengan Singapura, tak sama dengan Thailand, dengan Filipina. Sebagai pengeluar minyak, sepatutnya kita boleh mengurus apa ni harga kita ni supaya ianya taklah naik secara mendadak dan apa ni boleh membantu meringankan bebanan rakyat. Tapi sekarang ni bila dah jadi kerajaan, bila dah jadi Perdana Menteri, dia buat exactly the same, benda yang sama dia buat. Dan ada pula dalil-dalil dia pula kan, dia boleh pula bagi alasan apa ini pasal Hormuz lah, dan macam-macam lah, ada je alasan dia kan. Jadi saya ingat 2-3 kali benda sama berlaku, lama-lama orang dah tak percaya. Tapi malangnya orang ramai bukan tak percaya pada dia seorang, tak percaya pada orang politik. Dengan kita sekali terpalit sama. Jadi kita yang tak bersalah pun kena. Kan? Jadi itu antara sebabnya dikumpulkan label yang sama. Korang politik semua 2 kali 5 kan, apa dia. Jadi ayat tu kita yang tak bersalah ni pun kena sekali kan. Palit sekali. Jadi apa ni, jadi dia merumitkan kerja kita. Satu, berkenaan dengan bidang politik itu sangat-sangat tidak popular. Kemudian orang politik pun dianggap sebagai orang yang memang cakap ni tak boleh pakai. Ya. Jadi kita nak cakap politik pun dah jadi susah. Jadi apa ni, saya kira kalau boleh lah kita nak merayu kepada seluruh rakyatnya. Sebab kalaulah orang politik itu dituntut supaya berubah sikap,
satu benda yang kita perlukan juga ialah kerjasama daripada pihak rakyat, iaitu apabila tiba musim kempen. Sekarang ni ada PRN Johor, PRN Negeri Sembilan, tak lama lagi, mungkin selepas tu Melaka, dan lepas-lepas tu nanti ada PRU. Kalaulah kita ni didatangi oleh seorang pemimpin ataupun seorang calon yang melontar macam-macam janji, ya, yang antara janji-janji itu mungkin ada benda yang pelik-pelik yang kita rasa wow, ini memang luar biasa punya janji kan. So waktu itu adakah kita akan terpengaruh dan tetap mengundi orang yang lontar janji itu? Walhal mungkin ada pihak-pihak lain termasuk kami agaknya, sebab saya nak mengaku awal-awal lagi, kami ini bukan jenis yang berani nak buat janji benda yang kita tahu kita tak akan dapat buat. Yang belum ada kepastian. Yang tak pasti itu kita tak akan berani cakap. Sebab kita tak mahu nanti jadi macam sekarang ni. Kata nak perbaiki tadbir urus kerajaan tak buat, ya, governance semua tak ada, akta-akta lama nak dimansuhkan ataupun nak dipinda tak buat, nak letak peguam negara ataupun solicitor general kan di bawah parlimen tak buat. Jadi semua ni sembang kosong je kan. Jadi benda yang kita rasa tak mungkin kita boleh buat ataupun kita tak termampu nak buat, kita kena cakap awal-awal kepada rakyat. Bab tu minta maaf banyak-banyak. Buat masa ni kita rasa mungkin atas kekangan tertentu kita tak boleh nak laksanakan. Jadi saya haraplah rakyat boleh terima keikhlasan kita tu. Kurang-kurang kita jujur, kita cakap awal kan. Kita tak adalah you boleh buat tak benda ni, toll free contohnya kan. Toll free semua, lebuh raya kita tak payah bayar toll. Jadi kalau kita rasa terdesak, kita rasa nak macam mana pun kena menang juga pilihan raya, jadi kita okey, kita janji masuk dalam manifesto contohlah kan. Lepas tu bila dah menang nanti tak buat, jadi itu dah kesalahan kita. Dan jadi saya harap sangatlah rakyat akan pertimbangkan perkara ni. Janganlah mudah terpengaruh dengan orang yang sanggup lontar macam-macam janji yang bukan-bukan ni, ya. Dan janganlah cepat sangat tolak orang macam kami yang ada benda yang kami tak berani nak janji kan. Jadi tapi terimalah seadanya. Yang kita nak ialah sebuah negara yang stabil, yang cara pentadbiran itu realistik, ya. Salah satu contohnya dikatakan oleh pakar-pakar ekonomi bahawa dalam sedikit masa lagi, mungkin tak sampai 6 bulan, ya, ekonomi dunia ni akan melalui satu fasa yang sangat-sangat mencabar. Crunch dia panggil, crunch. Badai itu akan sampai ke sini, ya, dan kita tak terlindung, kita taklah terselamat daripada dilanda oleh ombak ni kan. Jadi siapa pun yang akan mewarisi kerajaan ni terpaksa menanggung benda tu. Ada juga saya ingat masalah dunia, ya, jadi bukanlah boleh kita persalahkan kesemuanya ke atas pentadbiran gitu yang ada sekarang ni. Tetapi ada juga perkara-perkara tertentu yang sepatutnya boleh dibuat oleh kerajaan, tapi tak dibuat. Mungkin kerana takut dia ternampak mungkin janji ke apa ke, tak tahulah apa sebab itu, tak boleh nak buat keputusan. Dan kalau pun buat keputusan yang silap, tak pandang jauh, ya. Jadi saya kira memang itulah sebenarnya yang akan berlaku, dan kita tak boleh elak perkara ni. Jadi dalam keadaan macam ini, kita nak kena menaruh harapan kepada sebuah kumpulan orang politik, ya, ataupun parti-parti politik yang mampu menubuhkan sebuah kerajaan yang boleh menyelamatkan keadaan, melindungi negara kita ini daripada menghadapi cabaran yang jauh lebih teruk daripada yang kita anggarkan, yang kita jangka. Dan ini memerlukan kebijaksanaan. Jadi sebelum-sebelum ini kita pernah buat krisis kewangan dulu, ya, macam mana kita tambat
duit ringgit kita kepada dolar, macam mana kita bawa balik semua ringgit kita daripada luar negara dengan capital controls kita, dan itu mungkin bukanlah satu pendekatan yang boleh dibuat oleh semua negara, tapi kita ikut acuan kita sendiri dan kita rasa itu sesuai untuk negara kita. Ketika itu kita dituduh macam-macam, tak faham ekonomi 101 lah, kita ni sampai digunakan istilah paria dan macam-macam lagi dan orang kata kat kita ni. Tapi lepas tu IMF sendiri pun mengakui itu yang keputusan yang terbaik. Saya bukanlah maksud bahawa benda yang sama akan berlaku, tapi sekurang-kurangnya kita ada satu sekumpulan kepimpinan yang kalaupun tak reti berkenaan dengan masalah itu, kurang-kurang ada keupayaan untuk membawa pakar-pakar yang ada dalam negara ni. Memang cukup ada, saya ingat. Kalau tak ada pun boleh saja kita ambil daripada luar, untuk mencari satu pendekatan menyelesaikan masalah itu ikut cara kita sendiri. Tak payah ikut orang lain pun tak apa, ya? Asalkan ini satu keputusan yang diterima baik oleh sebahagian besar, majoriti lah, oleh warga negara kita ini. Dan saya yakin itu barulah kita rasa selamat, ya. Buat masa ni malangnya saya tak rasa yang ada sekelumit pun keyakinan kepada kerajaan sedia ada ni yang dapat mengeluarkan kita daripada masalah sekiranya berlaku. Tengok saja baru-baru ni bila diundangnya Donald Trump datang ke sini, kan, dengan sikap dia yang macam itu, dia bebankan kita dengan tarif yang akhirnya tarif tu sendiri pun tak terpakai di negara di sendiri. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya lah kita kena ada kenalah ada yakin diri tu, ya, jati diri tu. Ya, saya faham negara kita kecil, dia orang tu gerasi, kan, super power kat tu, kan, tapi ada benda-benda tertentu kita boleh tegas dengan dia, kita tunjukkan bahawa kita tak semestinya kena ikut nak ikut rentak dia, kan. Banyak lagi negara-negara di ASEAN itu pun tak ada pun sign perjanjian apa-apa FTA dengan dia. Jadi kenapa yang Malaysia ni terhege-hege sangat nak buat, dan sekarang ni kita terbeban. Jadi itu baru satu contoh lah. Saya yakin bahawa kita sebenarnya mempunyai keupayaan untuk melakukannya sekiranya diberikan kepercayaan, dan kita terpaksa melalui proses demokrasi kita iaitu pilihan raya. Dan saya haraplah, ya, apa dicita-citakan oleh Prof Haim tadi dan rakan-rakan yang lain, kita nak yang terbaik untuk negara kita. Jadi janji kita ialah kita akan usahakan supaya ada tokoh-tokoh yang berwibawa, yang berkebolehan ni, yang akan kita ketengahkan, kita tonjolkan. Dan bila itu berlaku, kita harap ianya disambut baik oleh rakyat yang memberikan kita mandat kuasa itu untuk memimpin negara, insyaAllah. Prof, Ya. kita lihat CV Prof lah. CV Prof daripada, of course, Universiti Utara Malaysia, dan sebelum-sebelum tu banyak terlibat dalam institutionalizing young minds. Prof nak menyediakan minda-minda muda ni untuk bersedia, macam your go-to phrase tadi saya nampak banyak adalah kita nak bina bangsa yang baru, yang yakin, ada jati diri. Tapi pada masa yang sama, Prof decided politics is the way to go. Ya. Dan dalam politik pula sekarang ni, Prof, saya lihat Prof ni pegang banyak juga sebenarnya jawatan dan portfolio. Sebagai ahli Majlis Mesyuarat Negeri Kedah Darul Aman, Prof dalam industri dan pelaburan, pengajian tinggi, Science Innovation Technology. So apa sebenarnya yang Prof belajar ni, especially when you travel overseas? Because Datuk Sri, kita pun banyak bincang benda ni, negara luar sekarang saya lihat politik dia dah berbeza dah. More younger, more capable people are coming forward untuk mentadbir negara mereka sendiri. Adakah Prof bila keluar this thing dan Prof tak rasa malu ke, atau tak rasa envy ke? Ya.
Menarik soalan ni. Kita boleh lihat banyak pemimpin negara ni yang ada yang Prime Minister umurnya seawal 30s kan, ada ataupun 50s tu biasa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang satu yang sebenarnya tanpa sama ada kita sedar atau tidak, kita sebenarnya dalam krisis kepimpinan, krisis barisan kepimpinan. Sebab kita masih bergantung kepada barisan kepimpinan yang lama, seasoned politician, yang mungkin mereka ini sesuai untuk era mereka, sebab itu mereka diberi mandat dan berkuasa. Tetapi hari ini sebahagian mereka masih lagi kekal. Saya tak kata semuanya tak relevan today, tetapi ada yang setengah kita lihat memang nampak sangat rakyat dah tolak, tetapi they still hold to the position. Sebab position ni kepada ini rakyat hari ini, orang muda sebagai contoh, position bukan untuk kuasa yang boleh membuatkan untuk keuntungan diri sendiri ataupun kroni ataupun ahli keluarga. Kuasa ini adalah untuk serve the rakyat. Kita join politics bukan kerana kita nak jadi kaya. Kalau kita lihat apabila politician menjadi kaya raya kerana jawatan dia, maksudnya dia adalah seorang ahli politik yang korup. Something wrong. As simple as that. Kan kita tengok Nabi Muhammad tak kaya raya. Sayyidina Umar, semua sahabat-sahabat pemimpin hebat, dia orang tak kaya raya. Jadi kalau kita lihat kat situ, kalau dalam konteks kita jadi kaya raya, something wrong somewhere. Kan mesti ada sesuatu yang salah. Okey, bila saya lihat di sini di luar negara, saya juga lihat dalam konteks negara kita, negara yang kecil, lebih kurang 34 juta rakyat. Kita ada berapa menteri? Kita ada lebih kurang 30 menteri. Lebih kurang plus minus 32 menteri. Amerika ada 15 saja secretary dia. Kalau saya lebih kurang menteri lah. Ada 15. Negara dia 340 juta rakyat. Dia ada seorang vice president. Kita ada 2 timbalan Perdana Menteri. Kan? Kita ada deputy minister lagi. Kan? Berapa banyak sebenarnya dalam konteks ini. Sampai hari ini saya minta maaf cakap lah, kalau kita tanya randomly, tanya rakyat, bagikan senarai nama menteri-menteri ni, I believe rakyat tak boleh jawab. Rakyat tak boleh, apatah lagi deputy minister. Jadi apa maksudnya? Maksudnya mudah kata, they are irrelevant to the people because people don't look up to you. Because what do you do? Apa yang you buat untuk negara ni? So that's why kalau boleh kita ke depan ni dalam politik kita sebesar itu Amerika kan, dia punya Secretary of Education, dia cover sekolah daripada sekolah rendah primary sampai universiti. Kita ada 2 ministeri. Pecah dua. Kan? Sebab apa? Sebab mungkin kita punya cara, the way we sitting, we must reward our politician. So time has come. We should not so-called reward all these MPs with the position if we form a government. Kita kena kembali kepada asas je. We bring in the best. Siapa yang, kalau kita punya MPs untuk buat dasar kan di parlimen yang kita ambil contoh, siapa di kalangan mereka yang berkepakaran dalam bidang-bidang tertentu itu. So we put the right people in the right position because he can envision. Kelayakan tu penting. Saudara Rafiq, bayangkan kalau satu orang tu dia dalam bidang pendidikan kan, kita ambil satu orang bukan dalam bidang pendidikan to lead Kementerian Pendidikan, tak ada background langsung, tak ada background. Can you imagine the learning curve? Dia nak ambil berapa lama untuk dia faham. He has 5 years or she has 5 years. Dia habis belajar. Dia habis belajar je. If the minister asking, bukan kalau kita kata dari segi operational level is fine, kita mungkin tak well versed, tetapi dari segi vision, we need to be able to visualize in order to actualize. Dasar pendidikan negara, jenis macam mana negara. What kind of talent that we're going to produce? How many percent of our talents ini must be in STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics and TVET? Dalam
sorry Prof, dalam era AI lagi sekarang Dalam ni era especially. AI. Ya. Contoh hari ni kan Datuk Seri, kita ada SBPI, Ya. SBP kan, MRSM kan, dan kita ada sekolah biasa, sekolah harian. So budak-budak pandai semua pergi kat sekolah asrama penuh. Ya. Budak-budak average sekolah biasa, contoh dia. Dan kita tahu berapa ramai hari ni, macam hari ni, berapa ramai yang dia hilang minat dalam pelajaran. Kenapa tidak ada reform berlaku di sekolah kebangsaan biasa, menengah kebangsaan? Kita ada wing TVET yang betul-betul kita bangunkan wing TVET. Supply labor force siap-siap. Level wing TVET tu all the missionaries apa semua. Kita ada wing STEM, kita ada wing social sciences, yang mana nak jadi accountant, nak jadi lawyer apa semua ni. Di sekolah menengah tu dah ada 3 wing, TVET, STEM dan social sciences ataupun arts and humanities lah kan. Jadi mungkin kita kata apa, STEM dengan TVET ni mesti dia dalam 80%, 20% je dalam arts and humanities or social sciences. So jadi yang STEM ni kita dah go for this all these science things related lah. Jadi kita ada banyak syarikat-syarikat besar, MNCs, kita ada JLCs. All these JLCs, they are doing their CSR. Kita sebenarnya can tell them, okay, all your CSR fund must go to upgrade the facilities of this school. Kan? So we Jadi save government budget as well. we save the government budget rather than you ada duit berapa you allocate dalam tu dapat tax exemption whatsoever on your CSR fund, but you are doing the same thing. Orang syarikat ni pun buat dekat situ, syarikat lain pun buat dekat situ, kita pergi cuci pantai ya, contoh dia. Yeah. No, now no more thing as such. We are very objective on this thing. This year, how many CSR fund going to be collected throughout the country? Kita kata certain billions. These certain billions going to these numbers of school. Contoh, we equip the school with the TVET facilities. We equip the school with the STEM. Contoh. Dan kita ada contoh dia, for example, MNCs datang. Kan, contoh dia. Tapi ini kena datang dari atas, Datuk Seri. So, contohnya MIDA. We give them tax exemption up to 15 years. Some of them, or 10 years at least. Jadi kita kata, with that, Amount. tax exemption, for 10 years, you dapat pelepasan cukai, you must give back to our universities. Maksudnya to our polytechnics. Jadi benda-benda ni kita boleh susun, Datuk Seri. So kalau kita can do that, so kita akan dapat talents yang betul-betul kompetitif dalam bidang dia. So that's why I say back to the point, all these things must come from the leaders. Minister must have a clear picture on what kind of school system that we want to develop. We cannot rely on the education system that we established 70 years ago or 40 years ago for us to take us untuk next 50 years. Kita tak boleh mengharapkan 3R lagi lah Prof. Tak Sebenarnya boleh. senang cerita lah. Ya. Kan kita kena buat pembaharuan. Maknanya kita kena ada a total shift in the mindset. Total shift. Itu maksudnya. Jadi kita ambil contoh dari situ. Jadi lagi satu ni Saudara Rafiq, saya nampak bila anak-anak kita sebenarnya banyak terima saja. Kita tak encourage them to speak up. Sebab tu hari ni kita lihat ketika krisis baru ni kan tenaga. Kita ada 2,000 profesor dalam negara talking about, tapi berapa ramai yang cakap pasal impact of this crisis to Malaysia? Datuk Seri, sorry to say. Kenapa? Bukan profesor kita tak pandai. Bukan, ni profesor 2,000, Profesor Madya lagilah. Banyak jumlah dia. Kalau ada PhD tu lagilah. Yeah. Kan? Lebih ramai lagi. So I just talk about profesor. Profesor economics kita. Siapa yang ke depan? Yang bagi gambaran yang jelas tentang hala tuju on what should we do. We actually, these things, only few people are thinking about the economy of Malaysia. Fair enough, itu tak apa. Tapi what happened to our professors? Kan? So, apa yang berlaku? Sebenarnya they have no data. Kita tak ada maklumat. But data ada dekat Bank Negara, data ada dekat MIDA, data ada dekat Foreign Ministry. Data ada mana. Tapi kita tak ada satu platform. Kita boleh consolidate all this data, put here, but accessible to our professors. Okay guys, these are the informations. If you are professor of economics, you can collect data about economics. If you're a professor of finance, you can collect that. If you're a professor of sociology, this is so that is the database for the country that all these professors can access to this information. They can come up with the recommendations. But our professor has no access to this information. They have to do their own digging lah. Kalau rajin-rajin lah. Rajin-rajin lah. Okey, itu satu. Lagi satu problem dia. Ini kita kalau kita mentahkan. Kita janganlah sekat mereka nak bercakap. So, kerajaan kena bersedia untuk dikritik. Tetapi as long they are responsible kritik.
Datuk Seri. Janganlah akta Membina. hasutan. Kan? Datang telefon jam 3 pagi kan. Ini kita kritik pasal kemasukan pelajar universiti pun kita bawa ke mahkamah. Kan? Contoh kan. Kalau cerita lain lah tu. Itu cerita lain. Jadi poin saya ialah kita kena raikan ini sebab yang mengkritik ni dia ada background dia. Contohnya katalah tiba-tiba kita membantah dan ada satu profesor universiti dia kritik, kita kata dasar ekonomi kita ni salah, menetapkan risiko besar. Listen to his hujah. Why he said so? Kita panggil dia. Inilah sebenarnya kalau kita encourage, I believe Ruang demokrasi tu. Sebab apa? All these people akan datang untuk bagi tahu. Tapi kalau kita boleh hujahkan balik pada dia, kenapa dia punya pandangan tu pada kita tidak tepat? Khilaf. Dia akan terbuka sebab dia educated people. Ya. Dia boleh berhujah. Dia takkan orang, dia kan Imam Syafi'i kata, kalau orang yang tidak cerdik ni, dia tak nak berhujah. Dia kata kalau dia hujah pun dia takkan menang lah. Tapi kalau berhujah dengan orang pandai ni, dia sangat suka sebab dia akan dapat ilmu baru dan seumpamanya. Jadi Saudara Rafiq, Datuk Seri, inilah sebenarnya yang kita lacking off. Tadi balik pada tadi, negara-negara lain ni, dia orang muda yang ke depan dan mereka ni tidak melihat kedudukan itu sebagai untuk mengawal keuntungan, dapat projek. Bukan itu, tapi to serve the country. Yang ini yang kita perlukan agama. Safeguarding kita adalah agama lah. Kalau kita tahu apa yang kita buat ni bukan hanya tapi sampai di sana nanti we are accountable on what we do. Jadi kalau kita dapat pastikan dalam sistem pendidikan kita, kalau orang Islam of course agama, orang bukan Islam universal values ataupun didikan agama dia tentang nilai-nilai baiknya tu Sri. Jadi kita kena bagi ruang untuk ini menjadi trust kepada pendidikan kita. Itu pandangan saya. Opposition, Datuk Seri, ready kalau untuk embrace idea baru sebegini? Opposition memang selalu kena bersedia lah kan. Yang lantang mengkritik ni biasanya pembangkang lah. Yang bila nampak ada kepincangan di pihak kerajaan, dia mesti bersuara. Jadi peranan semak imbang tu sangat kritikal. Tambah-tambah lagi bila kita ada sebuah kerajaan yang tak dengar cakap dan memang melenting bila dikritik sikit pun marah kan, sampai nak tangkap lah apalah semua tu. Memang itu macam Prof kata tadi, satu benda yang akan membawa mudarat kepada negara. Kalau kita jadi jumur, tak terbuka kepada kritikan dan sebagainya, ini bukan satu budaya kepimpinan yang baik. Saya nak tambah tadi yang Prof kata tadi. Sebenarnya dalam satu negara tu ada banyak fungsi kan. Kita tahu kita ada ekonomi, kita ada soal pertahanan negara, dan macam-macam lagi kan. Dan kalau kita tengok satu persatu tu, semuanya memainkan satu peranan yang sangat-sangat penting. Kerja siapa tu sebenarnya untuk satukan semua fungsi-fungsi ini supaya ianya make sense untuk negara kita Malaysia ini dalam keadaan kita yang berbeza tentunya dengan negara-negara lain, dalam konteks geopolitik ni, dalam konteks kita bersahabat ataupun menjadi anggota dalam ASEAN, dalam selatan-selatan, hubungan kita dalam dunia ni kan. Dan contohnya, katalah kita membuat satu perancangan sekarang ni dah sangat long term lah planning. Prof, biasanya yang saya dengar sekarang ni setakat 30 tahun tu max. Sebab peredaran zaman perubahan teknologi begitu pantas ya. Jadi orang tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku 40 tahun 50 tahun daripada sekarang. Jadi 30 tu kira maksimum katanya lah sekarang. Jadi katalah kita ada perancangan 30 tahun. Kita nak letak Malaysia ni sebagai sebuah negara maju ya. Tapi dalam acuan dia sendiri, kita tak adalah maju macam negara-negara lain ya. Negara lain ada dia punya persetaraan dia punya keadaan dia yang berbeza dengan kita. Jadi mengikut apa yang kita ada, contohnya kita ni sebuah negara yang banyak mengeluarkan bukan setakat minyak sawit dan getah, tetapi kita juga mengeluar electronic dan electrical components yang antara yang besar di dunia ni. Kita pun
salah satu daripada anggota dalam rantaian bekalan untuk semiconductors, ya. Jadi bila China mengeksport produk elektronik dia, sebahagian daripada produk itu buatan Malaysia. Bukan setakat buatan Malaysia, buatan Kedah dengan Penang. Lebih khusus lagi, kan. Jadi apa ni, jadi kalau kita nampak diri kita ni Malaysia lah sebagai sebuah negara yang akan terus dalam bidang itu, dan kita ada niche kita sendiri, ya. Jadi dan itu cita-cita kita ke depan 30 tahun. Apa yang perlu kita buat, working backwards, apa ni, untuk menjayakan cita-cita itu, dari segi pelaburannya, dari segi penguasaan teknologinya, apa ni, bukan setakat teknologi aplikasi saja, tapi fundamental, basic science itu pun penting, ya. Kita kena faham asas-asas STEM tadi ni sebelum kita dapat mengeluarkan produk, kan. Jadi jangan kita kat surface je, tapi yang basic ni kita tak ada, kemudian apa yang perlu kita lakukan, dasar kerajaan contohnya. Adakah dasar kerajaan tu menggalakkan syarikat-syarikat swasta kita untuk berinovasi, buat R&D, dan sokongan ataupun support yang macam mana yang syarikat-syarikat macam ni perlukan daripada sebuah kerajaan. Kalaulah kerajaan kita ni yang jenis tak terbuka kepada inovasi, kalau buatan Malaysia saja mungkin tak berapa elok kot, tak berapa canggih, tak sepadan, tak boleh nak bersaing dengan yang buatan luar. Kalau ada sikap macam itu, memang tak ke mana lah kita, kemudian dasar-dasar tadi, contoh tadi Prof kata berkenaan dengan pelepasan cukai, kadang-kadang itu kita memberi keutamaan kepada pelaburan asing, FDIs, walhal pelaburan tempatan kata domestik kita ni sebenarnya mampu bersaing dengan yang terbaik di seluruh dunia, tapi mereka ini tidak menikmati insentif yang saya sebutkan tadi, yang biasanya diberikan kepada FDI. Dah macam mana kita nak bersaing kalau dalam negara kita sendiri pun kita tak diberikan keutamaan? Wahai negara-negara lain, contohnya Taiwan ke, Korea Selatan ke, Jepun ke, China sekalipun, Amerika Syarikat pun walaupun kononnya free market lah, kan, ada banyak insentif yang kerajaan dia berikan kepada syarikat tempatan dia, dan bukan setakat itu saja, dia boleh bersaing di luar negara dengan insentif yang dianjurkan oleh kerajaan dia. Jadi kenapa kita kat sini ni lah terlalu liberal sangat tentang syarikat tempatan kita mesti bersaing dengan syarikat asing, tak ada apa-apa insentif, tak ada perlindungan langsung, import tarif pun kurang, saya ada pengalaman sendiri dalam hal ni, dan kita ni sentiasa macam terikat. Jadi bayangkan, kita bercita-cita untuk menjadi sebuah negara industrialized nation, ya. Dulunya kita sebut tahun 2020, dah lepas dah pun 6 tahun dah lepas, ya. Tapi bila kita sebut kita nak jadi industrialized nation, siapa industrialist tu? Mana Konosuke Matsushita-nya, mana Akio Morita-nya, kan, mana, yalah, tak ada contoh baik, mungkin Elon Musk, saya tak apa suka itu, tapi orang yang macam itu kita faham, yang teknologis, yang yalah dia kaya raya, okey, tapi dia guna duit itu untuk teknologi, ya. Jadi orang-orang macam tu di mana orang ni? Dan kalau tak ada di Malaysia, apa sebab ni tak ada? Saya rasa antara sebabnya kerana dasar kerajaan yang tak kondusif, ya, tak menggalakkan orang macam ni berinovasi. Jadi itu pun nak kena betulkan. Dan kemudian daripada itu, sistem pendidikan kita sekali lagi lah, adakah pendidikan yang kita amalkan di sini akan melahirkan orang-orang yang kita nak, yang menjayakan aspirasi kita menjadi sebuah negara membangun dan maju 30 tahun daripada sekarang. Jadi itu pun semuanya ada kaitan tu. Semuanya mesti dirancang bersama, ya. Semuanya dikaitkan. Kita tak boleh tengok pendidikan itu sebagai satu fungsi asing daripada teknologi, daripada industri. Dia tak boleh stand alone, dia kena berfungsi sekali. Jadi dua menteri ini
tadi Prof kata kan, dua menteri ni ada tak dia orang duduk sembang bincang pasal benda ni? Saya tak rasa benda tu ada. Jadi siapa punya tanggungjawab tu? Sepatutnya Perdana Menteri lah. Dia lah nak kena fikir benda ni kan. Apa dibuat ke tidak? Yang saya nampak sibuk duk pergi luar negara nak jumpa Putin lah, nak jumpa semua orang ni untuk profil dia sendiri je, tapi taklah membantu negara. Dan untuk itu semua berjaya, itulah sekali lagi kita tekankan kewibawaan tu, integriti tu mesti ada. Kalau tidak, buang masa lah. Apa ni, kita tak boleh ada cita-cita ni semua, cita-cita tinggi tapi langsung tak beri perhatian kepada integriti. Kita biarkan pemimpin-pemimpin politik yang tunjuk contoh yang tak baik, yang menjadi ikutan kepada orang lain. Jadi itu saya ingat sebabnya kita kena tegas dalam hal ini, supaya jangan kita terpesong dan saya nak sentuh sikit je. Saya dulu belajar di Jepun. Ayah saya sendiri yang suruh saya pergi masa dia melancarkan dasar pandang timur. Kalau kita tengok sistem pendidikan di Jepun, dari usia yang sangat muda, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada anak kecil ni dihantar ke tadika, bukan nak belajar, belum lagi nak belajar membaca, mengira, menulis. Dia belajar cuci lantai, bersihkan almari dia, disiplin kebersihan, hormat kepada orang tua, hormat tolong kepada kawan-kawan cikgu dia, saling bantu-membantu. Dia ajar empathy, dia ajar kasih sayang, dia ajar soal kebersihan, disiplin, semua tu. Jadi dibuat di usia yang sangat muda. Lepas itu baru dia ajar mengira, membaca, menulis. Dan kita pun ada 3M tu. Tapi bagi Jepun, kalau nak suruh membaca, baca apa? Dia tanya itu. Dia tak adalah nak baca benda karut-karut ni kan. Dia nak mengajar anak-anak kecil ni menulis, nak tulis apa? Jadi nak kira untuk apa? Jadi semua ni ada sebab dia. Dan kita tengok budaya tu sampailah usia dewasa. Sekali lagi lah, setiap 4 tahun kita akan menyaksi benda ni. World Cup. Peminat-peminat bola sepak yang pergi menyokong Jepun. Paling bersih. Dia masuk stadium. Soal menang kalah tu soal kedua. Dia itu, dan kerap kali dia kalah daripada menang kan. Dan sekarang dia menang lah banyak kali. Sekarang dah kuat. Sekarang ni beza dengan 4 tahun yang lepas. Tapi yang dia keputusan permainan tu dah jadi soal kedua tau. Yang orang kenang ni, satu dunia nampak ni. Sebab yang pergi saksikan bola tu, yang pergi sebagai penonton, dan juga orang yang menonton di rumah kaca TV kita kan, pukul 3-4 pagi ni, yang orang nampak ni, bangsa Jepun ni hebat rupanya. Lepas game tu, dia bersihkan stadium, bukan tempat dia duduk saja, tapi tempat lawan dia pun dia pergi. Dia round satu stadium tu, dia setiap seorang tu dalam poket dia tu ada beg plastik. Dia angkut satu-satu. Jadi dan orang tahu dah kalau Jepun main dalam game tu, habis je game tu, stadium tu bersih. Jadi dia mengharumkan nama negara dia. Dan saya ingat itu satu teladan yang sangat-sangat baik ditunjukkan ke seluruh dunia. Satu dunia ni nampak benda tu. Dan menang kalah tu orang tak kisah dah. Yang orang tahu dia hormat orang Jepun. Jadi kenapa kita tak boleh buat? Wahal ini dianjurkan oleh agama kita. Tapi kita tak laksanakan. Prof, kita kadang-kadang kita kena berpijak pada realiti, Prof. Realitinya adalah kita semua setuju kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan yang mesti diturunkan. Kita setuju yang tu. Tapi Prof, kita pun setuju dan kita kena juga akur dan setuju bahawa pembangkang pun macam berpecah juga. I mean, it's open. Kita tahu dan kita lihat benda tu berlaku. So sekarang ni apa yang pembangkang perlu buat di dalam keadaan yang berselerak ni? Apa yang diorang perlu buat dan apa yang perlu untuk ke Putrajaya? Okey.
Mungkin respon awal saya ni macam terlalu idealistik lah kan. Tetapi dekat sinilah jiwa besar pemimpin khususnya di blok pembangkang ni harus meletakkan kepentingan parti dia per se. Macam Ais kata, jangan miss the forest for the trees kan. Sebab apa? Kita tahu ke semua pemimpin parti ni dia ada dia punya agenda dia ada dia punya matlamat politik dia kan. Tetapi dalam konteks kalau kita ingin mengalahkan kerajaan hari ini, contoh dia, kita kena segera bersama dan mencari titik pertemuan itu. Kalau kita nak cari titik perbezaan banyak, sebab tu kita ada parti berbeza. Kalau tak adalah all these political parties kan. Tapi sekarang ni pemimpin-pemimpin harus boleh duduk bersama to reconcile our differences dan kita dapat membina coalition itu segera. Sebab rakyat hari ini, dia macam Datuk Seri kata tadi, macam juga Saudara Rafiq kata, rakyat pun jadi fed up. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan satu blok pembangkang yang ready to take over. Sebab rakyat sudah begitu kecewa dengan kerajaan hari ini, dengan SST-nya dulu, ya, di mana kita lihat daripada lebih kurang 4,000 barang yang dikenai SST naik sampai jadi 11-12,000, ya. Lepas tu rasionalisasi subsidinya, ya. Lepas tu gagalnya untuk hapuskan tol, gagalnya untuk beri pendidikan percuma, gagalnya untuk turunkan harga minyak. Walaupun macam Datuk Seri kata adalah dalil-dalil baru untuk mengatakan itu semua tak dapat dilakukan. Yang terbaru dia kata kena lagi 1 term. Jadi saya nak nampak dekat sini rakyat memang dah tidak selesa sangat dengan kerajaan hari ini. Jadi sekarang alhamdulillah perkembangan terbaru apabila Pejuang sekarang ni menjadi keluarga kepada Perikatan Nasional ini satu langkah yang sangat baik, di mana kita telah menambah kekuatan kita, ya, dan di akar umbi sana rakyat sangat selesa. Begitu juga dahulu di mana kita ketika mana pernah muafakat nasional UMNO dengan PAS kan, rakyat sangat selesa, khususnya orang Melayu. Jadi dalam perkara ini kita ingin segera khususnya dalam konteks kita hari ini, parti-parti Melayu ni khususnya dan parti-parti bangsa lain, contoh dia, untuk dapat bersama, jangan lagi merasakan bahawa kita harus dalam position kita tidak boleh duduk bersama. Kita harus boleh duduk bersama dan menawarkan. Dekat sini yang saya nak katakan, kalau pemimpin-pemimpin kita ini mereka ini boleh melihat jauh ke depan daripada barisan kepimpinan mereka, they are going to what we call propose the best talents line up yang dia ada. Contohnya dalam Pejuang, how many of you yang you nak propose ini, kalau ini kita kata minister material, okay, this is their CVs, this is their background, this is dia punya experience kan. PAS contohnya ada pool of talents contoh dia. So we must have these things. So jadi bila kita ada pool of talents tu, kita akan nampak dah siapa yang sesuai di kementerian ni. Kementerian ni bukan kita kata kita gila jawatan tu, tidak, tetapi we must be ready. Problem terbesar kita apabila kita menang dan kita bawa caught by surprise, and then kita tak ada orang yang sebaiknya untuk memimpin that ministry ataupun JLC contoh dia. Jadi what will happen? So ada gap yang sangat besar. Apabila itu berlaku, itu yang berlaku pada PKR. Because for me, Madani ni, PH government ni, dia bila dia took over the country, dia tidak ready dengan line up yang competence. Sebab itu ada menteri dia berjoget-joget dalam pejabat, naik basikal lah. Ini bukanlah kata apa. So we never seen this 6-7, all this whatever. I don't know what is this 6-7. Mungkin Gen Z punya apa. Tapi can we imagine, Datuk Seri, kita didedahkan dengan orang macam ni. I'm not attacking personality, tapi for me, as a minister, you must be seen as someone that you know how to control yourself. Leadership. Sebab people look up to you. People want to see and they want to see the direction. Where are you leading us? So kalau kita pun dalam keadaan tidak jelas, jadi itu yang jadi semua keadaan tidak terkawal. So back to the point. So dalam konteks kita ini, adakah pembangkang bersedia? Pembangkang bersedia apabila kita segera memperkemaskan, ya,
apa yang berlaku contohnya bersatu dengan PN hari ini kan. So kita haraplah sesuatu yang lebih baik boleh dicapai. Tetapi sekiranya keadaan tidak dapat diperbetulkan sebelum election ni, jadi yang mana yang ada pack yang ada ni harus bergerak sebagai sebuah pasukan. Datuk Seri, dan daripada situ kita start to look into the possibility to identifying the talents yang benar-benar dia must be ready sebab dia ada 5 tahun saja. Dan at the same time our leadership nanti mestilah boleh have another what we call cycle of vision. Macam kita kata kita tak bolehlah kata we talk about next election. Statesman talks about next generation kan. Yes. Macam zaman Tun kan. Tun buat Vision 2020. Siapa yang orang ketawakan lah Tun pasal kereta Proton Saga, ketawa pasal jambatan Pulau Pinang di sana, banyak all the cynical, sarcastic punya statements kan. Tapi Tun orang yang pada saya dia steadfast. Dia buat sebab dia nak beritahu pada bangsa dia, pada negara, we can do it. Yakin Dan usahakan, dan betul-betul Datuk Seri lebih arif lah sebab Datuk Seri sebagai anak anda kan. Tapi kita sebagai rakyat biasa Datuk Seri, we look up to Tun. Jadi sebenarnya kita needs that figure yang sesuai di zaman kita. Jadi bila kita ada pemimpin sedemikian, dia akan set the direction. Kita nak jadi contoh hari ini. Kita gembira cerita pasal FDI, beratus bilion masuk kan. Tetapi FDI without teknologi transfer, apa makna dia? Data centers. Kita bangga dengan dapat cek 1.8 bilion. And then cakap je lah. Itu realitinya. Itu real. Lepas tu, are we happy just talking about we numbers of our people work in the factory floor? We do not want that. We okay with that. But itu bukan long term planning kita. Kita must kuasai teknologi know-how tu. So contoh dia katakanlah the supply chain of the semiconductor. Who is our local companies in the upstream, middle stream, downstream? So when the country call them, okay, we want to develop this technology, we can call all these people, okay, assemble and work. This is a national project on semiconductor. We must have that. Kalau kita apa jugalah bidang, dalam bidang electrical electronics ke atau dalam apa juga sectors. Jadi benda-benda beginilah yang perlukan kita mempunyai people yang ready. So back to the point, hari ini kita brain drain. Kita ambil contoh, ramai top surgeons kita berada di luar negara. Ramai profesor kita berada di luar negara. Betul. Why? Because the environment. Kan, we don't permit them. Kita ambil contoh ni Datuk Seri, in the medical sector. Berapa ramai doktor-doktor kita yang jadi mental? Berapa ramai yang berhenti? Berapa ramai yang telah migrate? Kita train them daripada kindergarten sampai university, ended up they are serving other nations. And sebab apa? Sebab kita tak provide the environment. So today kita short of 13,000 doktor pakar. Sepatutnya long time ago kita punya hospital daerah equally good with the hospital negeri. Tapi hari ini kita punya passion semua bertumpu ke hospital negeri. Itu congestion yang sangat teruk. Jadi benda-benda ni kenapa 13,000 ni disappear? Dia orang ada di negara jiran kita. Dia ada di Australia, dia ada di merata dunia. Kita invest a lot on education, tapi ended up kita hari ini ada perancangan nak ambil berbelah ribu nurses daripada Indonesia. Can we imagine? Where is our nurses? Nurse kita pergi Middle East. Better pay, better environment. Jadi benda ni, sebab tu saya kata, kalau itulah isu dia, what makes them leave the country? So kita go to the root cause of the problems. Find the solutions. That is what we want it to develop solution tu, dan diorang akan retain. Sebab rakyat ni, Datuk Seri, saya rasa kalau ada pilihan even sedikit rendah salary compare to overseas, dia akan stay sebab dia ada family sini, mak dia dekat sini, roots dia di sini. Root dia di sini. And then they also, our people Malaysia ni, tak kira apa bangsa, dia ada sayang negara ni. Kan? Tapi dia kata for dia punya survival, living dia kan, family dia kata they cannot stay here because the environment is not there. Jadi kita kena balik. So kalau boleh saya relate kan. Sebab tu kalau kita ambil contoh kan, mengapa hari ini sekolah kebangsaan semakin kurang setengah tu, budak-budak pergi sekolah, budak dah pergi SJKC. Anak-anak Melayu pergi SJKC. Ini satu sepatutnya Kementerian Pelajaran tak boleh
anggap ni mudah. Dan kenapa juga semakin ramai pergi kepada sekolah jenis persendirian Cina? Ini yang UEC tu. These private schools. Private school. Ini semua tak boleh dia panggil mudah. Sebab apa? Sebab dia akan meninggalkan sistem pendidikan nasional tu. Education Dan mengganggu education dasar policy. pendidikan negara. Dasar pendidikan negara. So apa yang kajian patut buat? Dia sepatutnya make sure the sekolah kebangsaan tip-top facilities. Ya. Tip-top teachers. Kita tak payah paksa. Datuk Seri, kita tak payah paksa. Ini saya They bagi will malam come ni. freely. Kita bring in the best to our school, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. We give the best facility, the best teacher, and everything. Kita mesti ada agenda ni. So if we provide the best in terms of teachers, facilities, everything, parents mesti hantar anak dia ke tempat yang the best. We don't have to. Tapi kerajaan must have a plan. Macam mana nak buat sekolah kebangsaan ni the best? Sekarang ni orang kata sekolah jenis kebangsaan lagi bagus. Dengan airconnya, dengan prasarana dia. Then parents pun go to sekolah jenis kebangsaan. Still sekolah kebangsaan lah, tapi dah jenis kebangsaan. Lepas tu kalau one day sekolah antarabangsa ni lagi bagus, sekolah ni, habisnya akhirnya semua tinggalkan sekolah kebangsaan. Sudah ada pun sebenarnya parents yang hantar anak ke sekolah antarabangsa. Ya, dia orang sanggup bayar beribu untuk anak dia sebab dia nak good education. So what happened to our school? Actually, we are in crisis. Tapi nobody wants to look into this. Kita jangan ganggu sekolah kami, jangan ganggu cikgu kami. This is the biggest problem. Sebenarnya ramai di luar sana willing to help our schools. Ada sekolah di Selangor, tak silap saya, murid dalam kelas sampai 51 orang murid. I was involved, ada sekolah ni sampai 26 classes untuk satu darjah tu atau tingkatan. A sampai Z, Datuk Seri. Can you imagine? What happened? Macam mana pembangunan? You tak ada planning schools. Bila school terlalu mesej, saya kata satu tingkatan sampai Z. Imagine kalau sampai tingkatan 5. Sekolah pun berkurangan. Kita banyak kawasan-kawasan terutamanya di Lembah Kelang ni yang sebenarnya dah membesar tetapi sekolah tidak ada. Tidak ada. So adakah kita nak pergi kepada final lap kita lah. Prof tadi ada menyatakan bahawa perlu ada thinking yang baru di mana ada penyatuan ini dan parti-parti yang bersatu sebagai pembangkang untuk bersedia ke Putrajaya tu perlu mengorbankan diri dan prinsip mereka. Ketua-ketua ni mungkinlah kena letak ke tepi dulu. Cari the best among them, letakkan sebagai calon di kerusi-kerusi untuk dipertandingkan supaya boleh buat dasar yang baik di parlimen. Boleh juga mungkin menjadi menteri yang boleh deliver kepada suitable position untuk membantu negara. Kalau boleh sebelum tu, I'm not saying is that ketua-ketua kena give way lah. Ya, betul. Tapi Maksud meaning saya that dalam parti tu, kalau presiden is the best, the president must be part of the best from the best. the best. Saya ingat kita tak perlu tunggu nak jadi kerajaan baru kita nak buat. Buat dari sekarang. Buat sekarang. Ya, apa ni, banyak negara-negara lain dia wujudkan shadow cabinet. Dan shadow cabinet ni ada yang betul-betul shadow. Maksudnya kalau ada menteri pendidikan, dia ada shadow menteri pendidikan. Ya. Jadi diorang ni akan berdepan dalam dewan dan berbahas satu-satu isu tu. Jadi kita dengar pandangan kerajaan, tapi kita juga dengar pandangan daripada pembangkang yang bercakap berkenaan dengan tajuk yang sama. Jadi apa ni, dan bagi saya kita tak perlulah betul-betul shadow. Contohnya kalau kita ada 10 orang, 15 orang yang tokoh-tokoh yang kita dah tampilkan, kita dah perkenalkan kepada rakyat, yang memang dah ada pengalaman berkelayakan. Orang tengok orang ni, dia kata okey, ini memang bakal menteri pendidikan lah. Kan, kalau dia tengok orang ni, dia ni memang pakai ekonomi, menteri ekonomi lah kalau dapat tubuh kerajaan nanti kan. Jadi kalau dah ada orang-orang yang meyakinkan rakyat, itu akan akan menjadi saingan yang sihat kepada kerajaan yang ada. Dan mungkin juga idea yang datang daripada pembangkang tu boleh dilaksana oleh kerajaan. Dia tak semestinya eksklusif kan. Jadi jadi saya kira boleh saja kita sebagai pembangkang untuk melakukan perkara ini. Itu satu pendekatan yang berbeza sikit kalau nak bandingkan dulu-dulu ni. Tapi saya ingat
rakyat menantikan satu package. Ya, bila kita ada gabungan, tambah lagi gabungan yang sekarang dah mula menerima penyertaan parti-parti yang lain. Ya. Jadi kenapa tidak digunakan kepelbagaian itu dan cuba membentuk satu kerajaan bayangan, ya, yang boleh kita tawarkan kepada rakyat, dan itulah package yang kita nak tonjolkan supaya dalam pilihan raya nanti diberi mandat, ya. Itu yang pertama. So government in waiting lah, Datuk Seri. Government in waiting tu macam cabinet in waiting. Ya, apa ni, saya kira peranan dia dah boleh mula walaupun kita masih pembangkang. Ya. Ya. Apa ni, dan itu pun menyumbang kepada kepentingan negara, ya. Peranan pembangkang itu sangat penting. Jadi kalau kita tengok macam di Johor, Ya. apa ni, pembangkang tak ada sangat. Yang ada pengimbang, ya. Jadi saya pun heran, pengimbang ni macam mana? Senyap je kan, tak ada nak cakap apa yang kerajaan buat semuanya betul kan. Jadi saya rasa macam dia taklah memenuhi citarasa rakyat tu, yang hendakkan sebuah pembangkang kecil ke besar ke tak kisah, yang memainkan peranan semak imbang untuk kerajaan. Jadi saya kira banyak lagi lah cara yang baru yang kita boleh guna pakai semata-mata untuk kebaikan negara kita. Kenapa tidak kita buat? Baik. Prof, one final question lah Prof. Okay. Pada saya jawapan dah ada dah. Pembangkang memang perlu ke Putrajaya. Negara ini perlu diselamatkan. Hari ini Prof, 3 perkara yang Perikatan Nasional perlu buat immediately untuk sampai ke Putrajaya. 3 perkara. Okey. Pertama, dalam konteks hari ini, kita kena membina optik yang mana dapat dilihat oleh rakyat sebagai government in waiting. So optik ini perlu dibina dengan jelas supaya bila orang sebut katalah kita Perikatan Nasional, people can see a pool of talented people, ready, dynamic, progressive, inclusive, bukan eksklusif. Jadi optik ini perlu dibina. So meaning that I hope di peringkat PN ada level yang akan membincangkan supaya the coalition parties ni dia ada membawa optik yang sangat menarik lah. It's a package yang being seen. Dan apabila orang boleh nampak ni, kita kena bina perceptions. So perceptions ini, kata kalau optik tu nampak kita nak membangunkan ekonomi ni, kita nak bangunkan all the strategic sectors kita, contoh dia. So kita kena ada team yang boleh mengupas setiap segmen ekonomi tu. Kalau kita nak cakap pasal education, kita kena ada team yang mengupas tentang education, future proof education. Maksud dia rakyat boleh dapat merasakan bahawa yes, these people knows what they are talking about and they are ready. If we give them power, they are ready to lead the country. And we are in the safe hand because this pool of talented ataupun ni future leaders ni, they are there already. We build the optic and then we build up the perceptions and then the narrative. Narrative ini perlu ada consistency dalam kita menyampaikan secara konsisten. It's not just di pentas ceramah. It need to be all mediums. Sebab rakyat ni bukan semua pergi dengan ceramah. Rakyat ni takkan ada yang nak dengar kita punya ceramah 30 minit. Dan ada kita punya kadang-kadang kita punya speech tu just kita buat video 2 minutes. 2 minutes is just a very small part of the entire 30 minutes. So rakyat ni, so ada group yang mana dia orang ni critical mind. Dia nak baca, dia nak tengok apa yang you kata, kan? So so kita kena make sure kita address setiap level naratif yang digunakan untuk rakyat biasa, masses. Kita nak go for the professionals and then kita also nak go for the all these high level punya community ni,
contohnya masyarakat T20 lah so-called kan. Macam mana kita nak deal dengan all these business people, corporate figures, foreign leaders. Ini pun penting. Geopolitical situation sekarang ni. Kita tak boleh, kita hanya di kalangan rakyat kita. We must be prepared to be seen, internationally. Kita mesti visible. Maksudnya kita kena ada di platform-platform international, contohnya Al Jazeera, CNA, or apa jugalah. So this is important to tell the world. It's not just about when we want to lead the country. It's not about Malaysians. It's about how world perceive us. Yang ni sangat penting sebab kita geopolitik. Sebab orang nak berurusan dengan kita sebab dia akan fikir tentang bagaimana pelaburan syarikat-syarikat negara dia ada di Malaysia. Are they safe if the change government happen? Contoh dia kan, what kind of policies that we are going to impose. Jadi benda-benda ni if we start to engage, then kita akan dapat satu gambaran yang positif di kalangan internationals punya masyarakat antarabangsa dan juga di dalam regional. Macam mana kita nak present ourselves to our partners in the region, right? Jadi perkara-perkara ni lah Saudara Rafiq, kita kena make sure it's not just about, of course kita kalau talking about ballot, yes we talk about Malaysians, but it's more than that. Jadi benda ni lah, kalau katakanlah rakyat kita yang mana setengah dia nak tengok, are we ready to deal with the internationals punya issues, contoh dia, are we ready to engage with these foreign leaders. Jadi benda-benda ni rakyat akan tengok kita dan ukur. Jadi kita tak nak di sebelah opposition nampak dia are very comfortable, contoh dia lah, dan kita are not ready yet. We do not want that. We are ready to, at whatever levels, we have people to represent our bloc and also one day lead the country. Jadi balik kepada ni juga, kalau boleh saya sedikit, Saudara Rafiq, contoh dia macam rakyat, dia ada 3-4 perkara besar dalam pemikiran rakyat. Apa dia? Pertama sekali, rakyat sangat concerned about education. Contoh dia, kan, tak kira apa bangsa, baik Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawak. Kalau kita cakap pasal education, parents sanggup bergolok bergadai lah bahasa kita kan, untuk anak dia. So hari ni kita tengok universities, they are basically every year kita akan hadapi masalah sama, kan, di mana pelajar yang cemerlang tak dapat program-program bagus, dan ada juga isu contoh dia mereka terpaksa membayar yuran penuh kalau nak masuk program tersebut. Itu satu perkara lah. Jadi hari ni saya nak highlight hari ni, adakah higher education kita menawarkan masa depan yang cerah? 1.6 million anak-anak kita yang ada ijazah but they are under employment. Minta maaf cakap, diorang ni kerja bawa Grab, bawa Food Panda, Lalamove. Saya tak belittle, tetapi menunjukkan mereka ni mahu bekerja, tapi mereka tidak bekerja pada kelayakan akademik mereka. Mereka berhutang, pinjam PTBTN, tapi ended up underemployed. 1.6 juta. Berapa yang masih looking for a job? Ada sekitar 600,000. So maksudnya berapa? 2.4 juta lah lebih kurang, atau 2.2 juta. Uncertain. Uncertain. Bayangkan, this is a huge amount. And then kita kena tanya, mengapa ini berlaku? Sebab degree-degree kita, ini saya kata, degree-degree kita banyaknya dah become irrelevant. China baru ni saya just share, 12,000 programs arts and humanities basically being struck off. 12,000 program. So bila kita nak call for our ni, jadi ini benda ni, sebab tu kita kena, kalau macam balik saya kata tadi, kalau kita nak jadi sebuah negara maju, negara yang innovation driven, kita kena ambil stand science, engineering, mathematics semua ni. Jadi kita baru ada engineers, baru kita ada orang-orang yang dalam bidang ni. Jadi balik pada point tu, kita kena, orang kata, revolutionize balik, revisit total reform of our higher education. Sama juga dengan primary and secondary, kena buat. Jadi ini bukan cerita tu pakai kasut hitam ke apa ke, it's not that is not the things, itu kalau nak buat lah apa pun kan, tapi the core of the thing, education sangat penting. So I believe we have the ideas. If we become a government,
kita boleh tengok balik daripada sekolah rendah, even preschool, primary, secondary and university. We akan revisit benda ni, betulkan balik, and then we have Revamp, refresh. everything which is future proof, yang mana diorang ni ready. Hari ni kita AI kita masih belajar on the surface je. Coding. Kita tak go in depth macam mana kita sebenarnya AI ni, what is AI in the next 5 years. Do we know? Do we learn AI now today at school? Kalau ada very basics, setakat nak guna ChatGPT ke apa ke, all this and that is nothing. China dah buat robot lah. Jadi kita kena go into that. Lepas tu sampai ke universiti. Apa yang kedua rakyat fikirkan? Rakyat ialah pasal kesihatan. Kita must make sure macam mana public health kita ni. Bagaimana seorang makcik tua tinggal di kampung kena sakit, ya, yang mana dia kena operation, dan cost operation dia tu kadang-kadang 10,000 tu biasalah, 20-30,000 dia tak ada duit, kan? Aging population. Population. Dan kita tengok kadang-kadang orang keluar minta derma. Adakah ini satu kaedah kita? Ada satu lagi masalah kita ialah kita apabila isu ni bangkit dan keluar, maka datanglah politician jadi hero to help, datang bantu dan selesaikan masalah. Tapi berapa ramai yang macam tu? Sama contohnya kalau budak tak boleh masuk universiti, ahli politik akan datang bagi bantuan begitu begini, kan? Jadi sampai bila kita nak macam ni? Kalau kita boleh bangunkan sistem, contoh yang baru ni saya bangkitkan, Datuk Seri, saya kata nak masuk universiti ataupun nak masuk asasi semua ni, universiti awam ni, di borang tawaran tu dia tak tulis kalau tak mampu untuk bayar yuran pendaftaran, tidak mengapa, boleh terus saja mendaftar. Yuran pendaftaran akan diselesaikan setelah mendapat pinjaman atau beasiswa. Boleh je satu line, satu ayat, kan? Tapi tidak ada dekat situ. Jadi bila parents tengok, dia orang takut nak pergi sebab dia orang tak ada duit. Cost. Lepas tu bila dia nak register online, dia kena ada satu button yang dia kena buat payment dulu, baru registration tu boleh proceed. Next process. So why don't we improvise the system? Kalau kita betul berjuang rakyat. Jadi benda-benda ni kita boleh tengok bagaimana kita nak baiki. Sama juga tadi kalau di hospital. Macam mana kita nak dapat tunggu 6 bulan nak operation, setahun nak operation, kadang sampai mati, kan, baru tak sempat. Lepas tu apa yang ketiga? Ialah ketiga tentang infrastruktur. Kita kena bangunkan infrastruktur. Kita tak boleh. Ni sekarang ni trend madani ni lagi bahaya, Saudara Rafiq. Apabila sorry to say, KSU ada dana, kan? Maksudnya dia asal dari kampung mana? Contoh dia. Jadi dia ada allocation by madani untuk bangunkan kampung dia. Kampung angkat. Since when we develop this country based on someone have positions? Ini sangat bahaya sebab dia adalah orang yang serving the government. Dia ada conflict of interest dengan political master yang sedang mentadbir negara. Tapi bukankah ada kementerian-kementerian yang bajetnya dipotong? Ada bajet dipotong. Contohnya Kementerian Pengajian Tinggi. Bajetnya dipotong 2.39 bilion. Kalau 2.39 bilion ni, Datuk Seri, dibahagi kepada 20 IPT, satu IPT dapat 119,500,000. Which is a lot. Huge. 100, katalah 120 juta. 120 juta can build asrama untuk 3,000 ke 4,000 pelajar. Tapi hari ini dia orang duduk merata kalau di UM ke di mana, kan. Jadi I bukan against UM, tapi why do you cut this budget sedangkan this is important? Sedangkan we talk about facilities. Sekarang kita ambil contoh, adakah kita ada state of the art machines apa